Okey, Assalamualaikum. Kita sambung balik kerja tadi. Tadi kita tak siapkan lagi. So, kita sambung balik. Kita buat balik semula termination untuk kabel balancing ni. Yang ni kita pakai kabel sleeve tadi. Saya rasa saya nak buang sebab saya rasa tak cantik. Dia macam ada longgar. Bila kita bakar pun dia macam ada lubang. So lebih baik kita buang. Kita pakai balik kabel shrink. Sebab kabel shrink lebih kemas. Yang ni nampak tak kemas. Kita buang balik semua PC ni. Kabel ini pun sama je macam kabel yang tadi. Tapi yang ni kita buat untuk active balancer. Sebenarnya kalau ikut logik kita boleh je sambungkan terus tadi masa dengan dengan BMS punya kabel tadi. Sebab function dia sama je. Kita akan loop kedua-duanya sekali di terminal skru ni lah. Jadi benda ni tak ada, sebenarnya tak ada isu sama ada kita nak loop sekali ataupun kita nak buat asing. Cuma ada perbezaan lah dari segi kebaikan dia. Kebaikan dia, kalau kita asing, andai kata ada masalah, senang kita nak cabut satu-satu lah. Kita boleh tukar satu-satu. So sekarang ni dah potong, nak jadi pendek. Tak ada masalah, nanti kita adjust balik masa kita nak susun dekat sini nanti lah. Kali ni kita pakai kabel shrink. Kita pakai kabel shrink macam tadi supaya dia nampak lebih kemas. Kita kena pakai berapa? 5 biji. 5 biji kabel shrink. Kalau boleh ambil kabel shrink yang kecil sekali lah, sebab kabel ni memang halus. Kita pakai yang paling kecil yang kita ada. Ada 5, 2, 4, 5. Okey. Masukkan dulu semua macam biasa.
kita ambil terminal yang baru. Sebab terminal yang tadi tak boleh pakai. 4, 5. Okey. 5 biji terminal. So kita buat balik semula macam tadi. Kita balikkan dia. Bagi kabel ni lurus. Oh, pendek sangat lah. Sekejap. Okey, kita balikkan dia macam ni. Masukkan dia dan kita kepit sebelah-sebelah. Kita kepit ni untuk kepit kabel lah, bukan untuk kepit dia punya insulation. Penebat dia tu jangan kita kepit pula, yang bentuk yang mula-mula ni. Penebat dia kalau kita nak kepit kemudian selepas ni. Kita tunjuk lah. Okey. So ini kita dah kepit. Kita dah kepit apa? Kita dah kepit kabel. Ini tak kuat lagi, sekejap. Kita dah kepit kabel. Kemudian kita terbalikkan dia. Lipat ke atas. Baru kita kepit insulation. Supaya dia tak tercabut lah. So dia dah kuat macam ni nampak. Kita teruskan yang lain-lain. Kita ada beberapa minit untuk siapkan ni. Kita buat satu-satu. Tak payah kelang kabut dah. Nanti takut longgar, nak kena buat 2-3 kali. Dan kemudian kita pusingkan dia. Okey, siap untuk nombor 2. Sekarang kita buat nombor 3 pula. Ada 5 kabel semua. Untuk step ni tak payah fikir-fikir. Kita terus buat je semua kabel sama. Hitam ke merah ke sama je. Okey, balikkan dia dan kita boleh kepit. Mana tahu esok kan dia start? Ha? Buka TikTok. Okey. 3 panjangkan sikit lah. Nombor 4 tinggal lagi 1 balikkan kabel.
kepit dan kepit kiri kanan. Kita kepit kiri kanan. Memang dia dah buat macam tu, so akan jadi kemas lah. Okey, yang terakhir ni, yang terakhir alah dah tertinggal satu shrink lah. Aduh, kena buka balik lah pula. Tak apa, kita buat orang siap balik dulu. Kita balikkan dia. Kita kepit. Okey, dah tak ada goyang. So masukkan semua shrink tadi dan kita akan layu guna api lah. Aduh, satu kabel ni terlupa lah nak masuk shrink. Terlupa masuk shrink. Nak buka balik ni satu hal juga ni. Baju kamu esok tak payah rasa ke? Pakai tu je? Kita potong je. Nanti kita adjust itu ni. Ya. Kita buat semula. Masukkan shrink. Jangan lupa lagi sekali. Aduh. Okey. Kemudian masukkan balik semula terminal ni. Tak apa, ni kita buat sendiri, tak ada masalah. Silap sikit, tak ada masalah. Kita buat balik. Yang penting kita tahu masalah apa dan nak selesaikan macam mana. Yang penting kita buat dia, bukan dia buat kita. Okey. Masukkan semua shrink tadi dan kita start bakar. Kita boleh bakar satu-satu Kita layukan dia. Guna lighter. Okey. Jadi satu settle. Kalau boleh jangan ada kipas lah. Susah nak api ni nak hidup. Dua dah settle. Kalau ikutkan cepat je kalau kita boleh buat ni. Kalau kita fokus betul-betul, kita boleh siapkan dalam masa 10 minit ni. Kita buat ala-ala profesional lah. Kita hantar kedai pun sama je. Dia buat benda yang sama. Silap-silap kita punya lagi cantik. Apa-apa pun terpulang. Kalau nak hantar kedai, tak payah buang masa. Kalau buat sendiri, akan banyak pengalaman lah. Itu je lah. Nanti mana tahu ada rezeki lain, boleh buat camper van untuk kawan-kawan. Boleh buat rombongan ramai-ramai. Seorang satu camper van,
Kita pergi konvoi. Orang lain konvoi dengan motor, kita konvoi dengan camper van. Cantik. Pergi Thailand 2 bulan, bukan 2 hari. Duduk je dalam camper van tu, tak payah bayar sewa hotel, nak masak, nak makan. Kita sekali pergi 2 bulan terus. Okey, siap. Yang ni dah siap, semua dah siap. Okey, sebelum tu jangan lupa kita kena test setiap kabel ikut susunan dia. Hitam, kabel merah nombor 1, kabel merah nombor 2, kabel merah nombor 3 dan nombor 4. Dia ada 5 kabel. Sekarang ni kita nak test dia punya apa? Kita test dia punya continuity. Pastikan kabel ni ada continuity dan tak ada short di antara kabel-kabel ni semua. So kita kena ambil multimeter, kita set pada ohm. Ni apa ni? Ni ohm. Pastikan ada bunyi beep. Okey, ini untuk test continuity. Satu, ambil kabel hitam ni, kita cocok dekat terminal yang ada ni. Boleh nampak tak? Yang dekat sini ada copper ni, dia punya macam berkilat tu. Letakkan ikut susunan dia. Hitam, merah. Ikut susunan nombor 1, nombor 2, nombor 3, nombor 4 dan nombor 5. Dan kita akan buat test continuity. Okey. Mula-mula letak dekat hitam. Okey. Dan kita test kabel hitam. Kalau bunyi macam ni, maksudnya dia continuity dia okey. Dan check sekali, yang hitam ni maintain. Yang lain kita test sekali yang nombor 2, kabel merah nombor 2, nombor 3, nombor 4, nombor 5. Tak ada bunyi, maksudnya tak ada continuity. Bermakna, senang kata dia tak ada short antara kabel ke kabel yang lain. Ok, so lepas ni tukar yang hitam pula, kita letak kat nombor 1 warna merah. Sebelah yang hitam tadi kira dia nombor 1 nombor untuk positif lah. Ok, ada. Dan ini memang tak ada tadi. Ok, nombor 2 ada bunyi. Nombor 3 tak ada, nombor 4 tak ada, nombor 5 pun tak ada. Ok, so kabel yang nombor 2 ni pun ok. Kita try nombor 3 pula. Port nombor 3 ni kabel nombor 3 lah. So kabel yang ni, yang tengah ni. So kita try. Ok, ada bunyi, bermakna penyambungan cantik. Test yang lain tak ada. Dan yang sebelum ni pun tak ada. Ok, so mana yang nombor 3 ni pun ok. Sekarang kita tukar pula port nombor 4 untuk kabel ni. Kita try sekejap. Nombor 4 susah sikit nak nampak. Ok, nampak kalau tengah malam ni susah sikit. Ok, try. Ok, ada bunyi juga. Maksudnya nombor 4 ni pun ada continuity. Ada tak ada bersambung dengan kabel lain. Kita try. Tak ada. So bermakna dia berjalan sendirilah. Kita try kabel nombor 5 pula. Kabel nombor 5. Sekejap. Ok. Terlepas pula dah. Ok, susah sikit kan sebab dia kecil. Ok, kita try continuity nombor 5. Ada bunyi. So tengok yang lain-lain ada sambungan tak? Tak ada. Ok, bermakna kat sini kita dah dapat tahu penyambungan cantik, tak ada short circuit. Dan yang tadi pun kita dah test juga, tak ada short circuit. Jadi konsep dia, seterusnya kita akan buat penyambungan di bateri mana satu ke mana satu. Okey, benda ni tak perlu risau sebab yang ini untuk ni lah, untuk active smart balancer. Kita akan cocok kat sini nanti, belah bawah dia ada satu port sama
masukkan je saja. Dan yang ini kita akan link kepada neutral yang hitam ni, neutral. And then sebelah yang nombor neutral kita anggap dia sebagai nombor 1. Nombor 1 untuk positif. Ni nombor 2 untuk positif, nombor 3 untuk positif, nombor 4 untuk positif. Nanti saya akan tunjukkan cara penyambungan. So bagi saya masa sekejap nak minum air.